Tak semua produk sesuai untuk semua orang. Ada produk niche dia sempit, susah nak cari customer. Tapi perfume ni, inilah produk yang boleh bawa masuk semua pasaran. Dari remaja sampailah ke warga emas. Saya masih ingat lagi ada satu kisah tu masa dekat booth jualan di pasar malam. Ada seorang budak sekolah menengah datang nak beli perfume sebab katanya nak pakai masa kelas tambahan. Katanya nak wangi sikit. Nak wangi sikit. Nanti cikgu tak marah kalau datang dekat. Semua orang ketawa tapi dia serius nak beli. Budak sekolah tu. Tak lama lepas tu ada pula seorang makcik umur 50-an datang. Dia cuba bau satu perfume floral. Terus senyum sambil cakap, bau ni lah macam zaman saya muda dulu. Dan dia terus beli 2 botol. Tak berhenti di situ. Ada pula pasangan muda singgah. Beli set couple. Satu untuk si dia, satu untuk pasangannya. Katanya nak pakai sama-sama masa kloret. Jadi hari tu saya betul-betul nampak. Pelanggan perfume ni memang datang daripada semua golongan. Pelajar, orang muda, kerja pejabat, ibu, pasangan muda sampailah ke warga emas. Inilah kelebihan perfume. Ia produk universal. Lelaki nak pakai, wanita nak pakai. Orang muda suka, orang tua pun suka. Orang kaya nak nampak eksklusif, orang biasa pun nak rasa yakin diri. Tak kira bangsa, tak kira umur, semua orang nak wangi. Sebab itu perfume tak pernah ketinggalan zaman. Trend baju boleh berubah, trend gadget boleh berubah, tapi orang nak wangi sampai bila-bila tetap sama. Dari dulu, perfume tu minyak, sampai sekarang perfume still lagi minyak. Kalau anda jual produk yang hanya sesuai untuk golongan tertentu, pasaran anda sangat terhad. Tapi bila jual perfume, anda boleh masuk semua segmen sekali. Lagi besar pasaran, lagi besar potensi keuntungan. Perfume adalah produk yang tak pilih bulu. Siapa pun boleh jadi customer anda. Itulah sebab bisnes perfume mudah berkembang. Sebab marketnya luas. Kalau anda nak tahu lebih banyak idea power bisnes perfume, saya dah himpunkan dalam e-book ni. 100 idea power menjual perfume. Harga asal e-book ni adalah RM79. Tapi sekarang saya cuma nak bagi RM29 sahaja. Dan terhad untuk 100 orang yang terawal. Tunggu apa lagi bos? Jangan pening kepala macam mana nak buat sale perfume, macam mana nak jual. Ada 100 idea ni. Hubungi saya untuk dapatkan.